Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hashtag SKSL di hatiku. Bukan kita nih, siapa tak lagi. Hashtag SKSL next level. Bertemu lagi kita di hari ini dalam liputan khas sempena sambutan Hari Guru di SK Sungai Lada. Jom sama-sama kita ikuti laporannya. Apakah matlamat penganjuran sambutan Hari Guru ini? Okey, terima kasih soalannya Adik Ryan. Jadi, cikgu melihat dia kepada dua aspek. Yang pertama adalah dari kacamata murid. Okay. Yang kedua dari kacamata guru. Okay. Untuk murid, dia mengajar murid bagaimana untuk menghargai guru. Okay. Ini yang ditekankan di dalam RPM 2026-2035, di mana adab itu adalah perkara pertama yang ditekankan di dalam RPM tersebut. Okey, dari segi kacamata guru pula, okey, dia adalah sebagai salah satu program yang boleh meningkatkan martabat profesion perguruan. Okey, guru-guru juga perlu rasa dihargai, dan kita harus mendidik anak-anak supaya melihat profesion perguruan itu adalah satu bidang yang sangat tinggi, okay, yang dimuliakan, yang kita muliakan. Okay, jadi matlamatnya saya lihat ada dua perkara itu tadilah, dari sudut kacamata murid dan juga sudut kacamata guru. Cikgu memakai baju watak apa hari ini? Cikgu memakai watak Harry Potter. Hai, cikgu memakai watak Judy Hoops dalam kartun Zootopia. Saya memakai baju watak The White Queen dalam filem Alice in the Wonderland. Saya memakai menjadi watak Maverick dalam cerita Top Gun. Hari ini saya mengenakan kostum daripada siri anime Demon Slayer. Jadi untuk pakaian ini, dia memegang watak sebagai Tanjiro, yang mana Tanjiro ini seorang remaja yang baik hati, berempati, namun dia bertukar menjadi jahat dan ingin memburu iblis disebabkan iblis itu yang mencederakan adiknya. Jadi dalam usaha untuk mengembalikan adiknya kepada normal, kepada manusia biasa, dia pun memburu iblis. Jadi pendek kata, Tanjiro memang seorang baik hati, berempati dan sangat menyayangi keluarga. Okey, untuk tema Hari Guru pada tahun ini, saya menggunakan watak cowboy. Sekian saja laporan daripada SKSL TV. Bertemu lagi kita di lain siaran. Bye-bye.